Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, bersama 7 pemain kebangsaan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Tata Tertib Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, selepas didapati melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA, FDC, berkaitan pemalsuan dokumen. FIFA dalam kenyataannya memaklumkan, FAM didapati menyerahkan dokumen dipalsukan dalam urusan kesahihan kelayakan pemain bagi membolehkan mereka diturunkan dalam perlawanan rasmi. 7 pemain terbabit ialah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Emmanuel Makuka, Joao Figueiredo, John Irazabal serta Hector Hevel. Setiap mereka dikenakan denda RM10,000 dan digantung daripada sebarang aktiviti bola sepak selama 12 bulan, berkuat kuasa serta-merta. Kesemua mereka beraksi ketika perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu, yang kemudian mengundang aduan rasmi kepada FIFA berhubung status kelayakan beberapa pemain berkenaan. Hasil siasatan, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA memutuskan FAM perlu membayar denda sebanyak RM1.8 juta. FAM dan pemain-pemain berkenaan sudah dimaklumkan mengenai keputusan itu hari ini, dengan hukuman berkenaan masih boleh dirayu kepada Jawatankuasa Rayuan FIFA. Sebelum ini, menurut wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, ada usaha untuk mengganggu skuad kebangsaan Malaysia oleh entiti luar negara yang mempunyai hubungan rapat dengan FIFA. Terdapat kabar angin yang mengatakan beberapa entiti luar negara sedang berusaha untuk sabotaj pasukan kebangsaan kerana bimbang dengan kebangkitan Harimau Malaya. Entiti tersebut kelihatan rapat dengan pucuk kepimpinan tertinggi FIFA.